Hari ni mak aku dah sihat. Hari ni mak aku dah sihat. Nak minum air zam-zam pun kena battle. Mata unta, hati unta, telur unta, susu unta, unta. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit. Orang kaya, orang kaya. Amin, amin, amin. Yelah tu. Sebab bukan Farhan. Apa dia? Serius aku. Boleh ceritakan kronologi macam mana kita boleh dapat solat dekat depan Kaabah? Habibti, berah. Kalau tak berah, kita orang masuk daripada pukul berapa? Gerak dari hotel tadi dalam 3 suku tak silap, keluar daripada hotel tu 3 suku pagi. So sampai sini dalam around 3.30 macam tu. 3.30 mula sambung balik. Nanti aku catch. Okay, so kita orang daripada lobby daripada keluar lobby lagi sikit lagi 5 minit nak keluar lobby dalam pukul 3.10 sampai dapat duduk sini dalam 3.30. Panjang tapi betul. So tapi taklah struggle sangat lawan arus. Mula dekat sana dah nampak macam tu dah masuk. Tiba-tiba polis tu kata, Nisa. Bangun. Dia suruh pergi tempat lain yang perempuan. Dapat jumpa satu lagi. Lepas tu dia kata Nisa. Oh, Nisa perempuan lah. Nisa perempuan. Lepas tu wanita. Lepas tu pergi lagi terus. Lepas tu kita orang dapatlah kat sini, dapat duduk depan pancuk emas. Alhamdulillah, minta dapat bawa ibu solat kat depan ni juga. Esok mak aku mesti, hari ni mak aku kena sihat. Kalau kena sihat, hari ni mak aku dah sihat. Hari ni mak aku dah sihat. Hari ni mak aku dah sihat. Jelek. Lepas tu lepas solat kita orang aku dengan Iba lah basically akan pergi melawat ke masjid. Serius tak syok masjid bukan Hudaibiyah? Yelah tahu Hudaibiyah, masjid Hudaibiyah. Berapa jauh itu masjid. Mikat nak pergi mikat. Yelah nak pergi mikat. Yang jauh berapa jauh? Tidur. Tak 30 minit. Oh boleh. Serius Nabila tolong ikut untuk kejut dia. Lepas tu ibu aku ada syurga yang perlu dijaga. Jadi ibu dengan Nabai tak ikut lah sebab ibu kesihatannya masih belum 100%. Mungkin dah 70. Nanti kita balik hotel mungkin dah 80. So harap-harap aku balik Hudaibiyah ibu dah sihat. So dah boleh pergi maghrib atau isyak. Amin. Maghrib atau isyak dekat masjid sebab ibu kata dia pun rindu nak solat kat sini. Okey dah. Amin. After subuh nak balik hotel sebab hari ni ada trip Hudaibiyah yang diorang akan mewakili saya dan ibu. Nak minum air zam-zam pun kena battle. Ini dia tengah battle ni. Tu dia. Adik dia tak tahu dah kat mana. Mungkin kat depan sekali. Oh tu yang beg hijau tu. Ni suasana lepas subuh. Ini tingkat 2. Sebab tadi kita orang solat kat Mataf. Jadi ini tingkat 2. Sana exit. Sana pintu exit. Okay, Royal Cafe. Dah. Ini kita teman Hajah Siti breakfast. Ojol dengan Diba get ready untuk pergi ke ziarah Hudaibiyah. Kenapa tak pergi? Lepas saya. Ini breakfast hari ni. Saya tak makan sebab makan taza semalam. Wow. Hari ni dah berapa persen? Hari ni dah berapa persen sihat? 50. 20? Wih, banyak tu. Semalam?
Itu dengan seram sejuknya, itu dengan kepala beratnya, dengan tekak gatal. Ada ni tekak datang apa gatal. Tinggal nak keluarkan karatnya. Kepala masih separuh berat. Seram sejuknya pun dah 50 berat. This is the bukit. This is my sister. Malaysia? Yes, Dah. Okay, so hari ni sekarang ni kita orang dah dalam bas. Hari ni semalam. Dah dalam bas untuk on the way ke Hudaibiyah untuk ziarah. Tapi Acik dengan ibu tak dapat ikut. Acik menjaga syurganya di bilik. By the way, aku dah bersedia nak, macam mana nak cakap, nak mencucuk dan mencubit orang lah. Dia macam tu je. Serius aku angkat tangan, aku suruh ustaz tanya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua ada lagi Try sekali lagi boleh insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Itu lama itu sahabat. Orang-orang Mekah nak datang ke nak balik ke tanah air je. Jadi bila nak tunggulah situ. Sekarang ini kita sudah sampai di kawasan, kita nak kata ladang, tempat inilah mengembala, tempat mengembala unta. So sekarang ni kita orang dekat ladang unta dekat Hudaibiyah. Singgah sinilah untuk siapa yang nak naik unta ke, siapa yang nak beli susu unta, mata unta, hati unta, semua unta, minyak unta. Alhamdulillah. Yalla. Sini. Ada ke, nampak ke? Unta lah. Mambu lah. Benar di sebalik. Alah. Hai. Bye, dia rapat. Bye, serius dia rapat. Serius, bye. Bulu mata dia lagi lentik dari aku. Mata unta, hati unta, telinga unta, susu unta. Macam kangaroo lah. Unta. Kau kenapa? Sumpah dia rahsia. Video pusing. Lagi pusingnya. Tidak ada kesepakatan, kesatuan, tidak ada. Sebab tu kita masih Islam sekarang ini masih lagi ada yang ditindas. Ya, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, bila dah selesai semua, Nabi pun dengan rombongannya pulanglah ke Madinah Al-Munawwarah. Supaya banyak bangkangnya adalah Sayyidina Umar tak puas hati dengan tidak ada isi perjanjian. Yang isi perjanjian. Baik, jadi bila Sayyidina Umar dia tak puas hati, dia banyak bangkang lah. Tanya Nabi, kenapa sini. Nabi bagi jawapan, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan aku adalah Rasulullah. Jawapan itu. Lepas tu dia pergi tanya pula Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar pun jawab sama dengan apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, sama. Jadi insya-Allah lah. Ada nanti di Madinah, nanti insya-Allah kita akan, kalau ada masa kosong insya-Allah. Ya. Saya Aja koka aja. Koka. Hah? Apa ya, tafuk? sekarang ni binaan lama ni ada perubahan pada Rasyidin. Ya.
Baik, ini sebab apa? Sebab nak ingat. Baik, apa saudara saya nak mengamak sikit saja kat sini. Dia berkaitan dengan stres hidup kita. So ni masih dekat misi mencari koka. Dah jumpa dah. Ayo lah. Tiga di bayar murah-murah, diskon lagi 3 di bayar halal. 3 di bayar buka lagi. Satu artikel lagi murah-murah. 3 di bayar halal. Kan ada lagi mau sini mah. 2 palas 100, sejadah 2 palas 100, baju 20, baju 20, kumpulkan murah. Sambut mula. Mama ini boleh yang diaturkan dulu. Thank you. Welcome Malaysia. Welcome Malaysia. Anwar Ibrahim. Macam mana you tahu saya Malaysia? Dari Malaysia. Macam mana tahu? Bukan Malaysia. Lah. Di Bangladesh. Lah. Naam. Waalaikumsalam. Ahmad. Ni dekat pasar Hudaibiyah. So kita orang nak melontar sikit lah sebab katanya dekat Hudaibiyah ni dia macam murmur sikit. Cuma sekarang tak nampak macam kekacang-kekacang. Dia macam banyak jubah, sejadah, unta. Nak cari fridge magnet pun tak ada. Amin. Apa tu? Tak tahu. Mana? Cuba teka. Kita orang tengah dekat mana? Sumpah tak chill, tak best. Korang dah nampak tudung terbang-terbang. Mana? Tunjuk. Weh, sejuk gila. Sejuk berbanding bas, sejuk berbanding bilik. Serius, mantap tu. Beras. Basmati Peran tu rice. apa? Peran tu yang jenama air manggu. Ada bi, lotus. Pi, aywa masa in solid in sel kholas. Baik, kau boleh beli ni. Kur, sabaya, oud. Ros mesti wangi. Splorial. Beli Malaysia. Kau tengok, dia di mana-mana dia mencari air sejuk. Kau tengok. Dia orang punya macam supermarket, mini supermarket dekat Hudaibiyah. So sekarang ni sebenarnya nak cari magnet fridge tapi tak jumpa. Dalam keadaan berihram sekarang ni ramai yang buat. Saya rasa separuh daripada bas ni buat umrah, betul tak? Mudah-mudahan kita mendapat apa yang Nabi SAW janjikan kepada kita. Ni Nabi janji tau. Nabi janji kepada kita. Apa kata Nabi SAW? Al-umratu ilal umrati. Kita buat sekali umrah masa kita datang daripada Malaysia. Sekali umrah, kemudian kita buat umrah yang seterusnya 2 kali ke 3 kali. Umrah pertama umrah wajib, umrah kedua ni umrah sunat. Kafaratul lima bainahuma, terhapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang kita dah hidup 50 tahun sebelum ni, banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. So sekarang dah dihapuskan oleh Allah. Tapi kena ingat, dalam muzakarah ibadah haji, martabat haji dan umrah tu ada 4 jenis. Kita yang mana? Yang pertamanya martabat yang paling tinggi, maksudnya doa dia diterima, umrah dia diterima dan dia mendapat keampunan daripada dosa-dosa dia. Itu namanya umrah ataupun haji mabrur. Yang keduanya haji maqbul, diterima akan tetapi hanya sekadar untuk ibadah sahaja. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh muzakarah ibadah haji. Haji yang umrah yang ketiga adalah umrah yang mardud, umrah yang ditolak. Itu kita tak nak. Sebab tu bila kita lafaz, sambil-sambil saya bercakap ni, bolehlah kita basahkan bibir kita dengan kalimah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tak apa yang keluar hit. Banyak-banyak binatang-binatang yang keluar hit.
Binatang apa? Yang keluar kepala dia kan? Kepala dia. Oh. Baru dapat tangkap je. Okey, satu lagi boleh Okey, dalam masjid ada 3 watak. Imam, Bilal dan juga seorang lagi apa? Tok Syak. Di antara ketiga-tiga ni siapa yang selalu paling kejam? Siapa yang selalu paling kejam dalam 3 jawatan dekat masjid ni? Mungkin ada JK masjid dalam ni, minta maaf kalau terkena kepadanya. Siapa? Bilal. Tok Syak. Awak jawab Tok Syak. Lagi apa lagi? Bilal, Tok Syak dan juga Imam. 3 jawatan ni siapa yang selalu paling kejam? Perkataan. 3 jawapan je. Okey, ada yang jawab Tok Syak, ada yang jawab Bilal, ada yang jawab Imam. So jawapan dia apa? Baik, benda apakah? Benda itu dia ada track, jalan. Ya? Allah. Okey, soalannya, tapi ada orang jawab dah, tapi saya ulang baliklah soalannya. Benda apakah yang ada jalan? Lepas tu dia ada banyak kaki. Dia benda apakah yang dia ada track, lepas tu banyak kaki, dia bukan kenderaan, bukan binatang. So, ada orang jawab Z. Ya, so betul lah. So, selesai. Kita orang baru balik. dah ziarah Hudaibiyah. And then sekarang bas turun dekat sini, tak tahu dekat mana. Sudah Dobi. Palas. Ayo. Jus aiskrim. Tak tahulah ni area mana Ni dah tu. Ni tower. Nampak pakcik ni kuat, Allah bagi dia. So berbaki bateri lagi 2%. Kita nak balik bilik. Kita akan ceritakan dekat acik dengan ibu. Sudah apa? Mata unta, hati unta, pedal unta. Oh ni naik sebelah. Serius berapa Azan ni? tau. Berazan Ikomat. Ini yang ke sejuta kali punya kios perfume. Tak simpan nanti punya pergi ni. Ni dalam kocik aku ada lagi ni. Sumpah dekat kocik bag aku ada. Ni campur aku punya. Tengok ketebalan dia. Dulu datang Tanah Haram beli jubah je. 5 tahun kemudian datang. Thank you. Kita balik hotel berkaki ayam. Gara-gara terpisah waktu tawaf dengan si Dibah. Okay, hotel kat sini, aku kat sini. Mari, kabar kaki ayam. Aduh. Semua nak pergi mana bu? Masjidil Haram Untuk salat subuh. okey, betul. Seramai-ramai manusia. Berkali arus. Taman Masjidil Haram. Aku ni nunggu orang bagi apa nama? Bagi sedekah aja ni ha. Aduh. Serius. Nanti dekat Taif aku duduk dalam bas je. Sini cepat, ada yang tunggu. Sini ada yang tunggu ni.
Mesti orang ingat kita orang gila. Orang gila yang duduk dekat hotel 5 bintang. Oi, tu sahabat kau. Ambil kamu. Berbumbungkan angkasa gelap. Bu, duduk kat kursi tu, Bu. Mana selipar? Baik. Kalau budak kecil nangis hilang mak bapak. Apa yang pengsan? Kalau budak kecil, kenapa? Hilang mak bapak. Aku nangis sebab sini dapat kaki aku mestilah dia bulat-bulat. Sebab daripada tapak tu sticky-sticky. Assalamualaikum, morning. Hari ni dekat Mekah 11 September, hari Khamis. So kita orang on the way nak pergi Taif untuk ziarah. Kali ni kita orang tak buat umrah, tapi ustaz kata siapa yang nak buat boleh je, tapi dinasihatkan tak buat lah sebab kita orang dah cukup dah buat 3 kali umrah. Agak sedikit chaos sebab tahu nak pergi Taif last minute. Kita dapat tahu nak pergi Taif 6. Sebenarnya dah tahu hari ni punya aktiviti nak pergi Taif, tapi Mutawif tak bagi tentatif pukul berapa nak kena siap, pukul berapa nak kena dekat bas. Jadi tadi Tolak ibu. Macam mana? Tolak kiri. Apa? Ibu kesian mak aku. dah. 6.50 dapat WhatsApp, pukul 7 dah kena dekat bas. Sini, cuba zoom sikit kat muka aku. Dekat kamera. Perlu, babe. Perlu. Tunjuk belakang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah. Inilah mutawif kita orang. Inilah mutawif kita orang sepanjang umrah kali ni. Sumpah dia bagus ke mini lift tu. Cakap apa? Tak ada teka-teki hari ni. Ibu, apa perasaan anda? Sihat ke tak, cik? Sebenarnya tak sihat, tapi menenangkan nak berziarah di tempat persembunyian Nabi ni, kuat hatinya nak pergi juga. Tapi harap-harap Allah bagi yang lebih kuat sampai balik nanti. Paling nak tengok apa? Paling nak tengok tempatnya semua. Sebab dulu pernah tengok, belum lagi membangun. Dengar-dengar sekarang tempat-tempatnya dah baru. So macam nak tengok apa perbezaannya dan bagaimana kemudahan-kemudahan yang ada. Baik, nanti kita bersambung lagi, Ustaz. Bilal lah yang selalu paling kejam. Setiap kali waktu azan kan dia akan paling kejam, dan azan dia akan paling kejam. Astagfirullah. Masya Allah. Paling kejam. Dan mestilah nak azan dan nak masuk waktu ni paling kejam dulu tengok. Dah masuk waktu zuhur barulah Bilal azan.